Geng, marilah kita mulakan pagi kita ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita letak Allah Subhanahu Wa Taala di tempat yang paling pertama. Asma amanina, tujuan utama kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak mahu kita mencampurkan dia dengan sesuatu yang lain. Ada ke orang yang mencampurkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain? Ada. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Dan orang-orang Yahudi itu mereka mengatakan bahawasanya Uzair itu adalah anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Nasara ni, orang-orang Nasrani ni, mereka mengatakan bahawasanya Al-Masih itu adalah anak Allah. Yang lebih teruk lagi, yang lebih parah lagi, orang-orang musyrikin Makkah, mereka menyembah apa? Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Tagut, Na'am, Jibti. Apa kata mereka di dalam Al-Quran? Innama na'buduhum liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami bukan menyembah Lata, kami bukan menyembah Uzza, kami bukan menyembah Manat, Tagut, Na'am, Jibti. Innama na'buduhum, sesungguhnya kami hanya menyembah mereka liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak asyik gitu. Allah tak mahu kita campurkan dia dengan sesuatu yang lain. Maka pada pagi yang comel ni, pada pagi yang molek ni, marilah kita betulkan niat kita tubik bekerja lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat sesuatu? Okey, like, share dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi.